Dah patu benda beza kita ni yang duduk dalam keadaan apa benda ni dalam kebun syurga, dalam alam barzah dengan para nabi dan orang yang mati syahid. Mereka menjalani nikmat kehidupan barzah yang sangat istimewa. Mana bebas ke sana ke sini, dah bergerak roh para nabi di alam barzah seperti orang yang tidak mati. Kan? Kemudian datang lagi hadis, roh orang beriman diletakkan di dalam syurga. Okey, letakkan dalam kubah yang berwarna hijau, satu hadis. Hadis yang kedua dalam tembolok burung yang berwarna hijau, bukan biru. Okey. Itu yang bila kita ziarah kubur, dikembalikan roh, lalu dia menjawab salam. Nabi kata, "Ma min abdin marra bi qabri akhi kana ya'rifuhu fid dunya wa sallama alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam atau kama qala." Tidak ada seorang Islam ziarah kubur saudaranya yang dia kenal mayat itu ketika hidup dan dia memberi salam, lalu mayat itu pun kenal orang yang datang ziarah itu siapa. Kerana dalam hadis yang lain Allah kembalikan roh. Faham? Itu keadaan. Sempurnanya pengetahuan, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Kita qadar datang dalam hadis